Hello, welcome back to my YouTube channel. So hari ni seperti mana video yang sebelum ni yang korang tengok, di mana yang rumah kita orang kena rompak, kena masuk time malam tanpa kita orang sedar. So kalau korang nak tengok video tu dulu, korang boleh klik lah yang dekat sebelah sini. So basically kenapa aku buat video kali ni, sebab aku rasa macam agak berat lah lepas kejadian tu berlaku. Our family dah tak rasa macam selamat dah. Yelah, orang dah masuk rumah kita, orang dah tahu layout rumah kita macam mana kan. So kita rasa macam dah tak selamat, faham tak? So kenapa aku buat video ni? Sebab tujuan mungkin ada orang yang mengalami benda yang sama macam aku. So why not kita cerita semua kat sini, and then maybe ada benda yang boleh bantu korang ke or anything ke. So yeah, korang boleh komen dekat bawah anything kalau korang mengalami benda yang sama lah tau. So basically lepas kejadian tu memang our family memang tak tenang lah, sentiasa dalam keadaan anxiety, faham tak? And susah nak rasa kembali normal. Sebab sampai sekarang kita tak tahu siapa yang buat, okay? Tak tahulah sama ada orang yang dekat keliling kita orang yang buat, ataupun orang luar yang kita orang tak tahu. So sangat scary ya. Bukan je kita rasa setakat macam anxiety guys. Kita orang berada dalam mood berjaga-jaga 24 jam. So yang pertama, sebelum keluar kita orang akan check dulu semua benda, pastikan semua dah berkunci. And paling penting, kita orang check dulu sekeliling ada tak orang lain yang memerhati. So kita orang pun satu family elakkanlah keluar pada masa yang sama setiap hari, so that kita orang boleh macam sembunyikan bila rumah kita orang kosong. Sebab kita orang tak tahu bila penjenayah tu akan datang balik, okay? Yelah, sebab dia dah masuk kan, dah tengok kita orang punya rumah apa semua. So dia quite scary jugalah. Mana tahu dia orang berniat untuk datang balik, kita tak tahu. And also aku bawa semua barang-barang aku everyday, like laptop semua kan, aku terpaksa bawa setiap hari selepas kejadian tu berlaku, okay? So memang berat lah, ke mana-mana, ke hospital, ulang alik hospital pun kena bawa juga barang-barang tu semua, okay? Sebab yelah, rasa macam tak selamat kan. Lagi dalam tu semua ada benda-benda penting. Sebelum ni memang senang je nak keluar rumah, tak payah nak fikir banyak-banyak kan, kunci pintu dan keluar. Tapi sekarang ni nak keluar memang kena fikir macam-macam lah. So serabut jugalah. So benda pertama yang family aku buat adalah kita upgrade kunci mangga rumah. So sekarang ni kepada korang jugalah, ni nasihat aku, tolong jangan beli mangga yang murah-murah dekat DIY. Korang pergilah dekat tukang kunci. Yang aku pergi tu dekat area korang tahu tak Menara MPAJ Ampang, ada kat situ. Korang boleh google sendirilah. So ya, aku beli kunci yang lagi mahal sikit, yang susah lah orang nak macam kopak ke apa kan. So tu benda yang pertama lah, yang macam benteng pertama lah yang kita orang buat kan. Walaupun dengan upgrade mangga kunci semua ni dan tambah mangga kunci semua benda tu lah, tak hilangkan sepenuhnya rasa takut tu, tapi at least ada sikit rasa kelegaan tu lah kan. Bila jadi perkara macam ni, baru kau sedar betapa pentingnya kau mempunyai mangga ataupun kunci rumah yang kuat, okay? Jangan beli dekat murah-murah ke, jangan. Tu senang gila dia nak kopak, okay? Jadi sebenarnya kan perkara ni dia memberi kesan emosi yang jarang orang faham. So orang selalu fikir rumah kena pecah masuk, benda yang paling kita sedihkan adalah hilang barang. Oh tidak, benda yang paling kita orang takutkan adalah ketenangan tu dah hilang, faham tak? Kau bayangkan kau jalan-jalan jumpa orang yang kau tak kenal, lepas tu orang tu masuk rumah and then buka barang-barang korang dan masuk ke space yang korang rasa selamat selama ni. Dia macam terus tak sedap hati tau setiap kali korang keluar ataupun setiap kali malam. Memang aku susah gila nak tidur tau. So apa yang korang boleh buat kan? First thing first, nak tak nak korang kena rasakan bahawa rasa takut tu adalah normal. Tak salah pun untuk kita rasa macam takut kan. And also lepas that kejadian, aku macam banyakkan ibadah, baca Quran apa semua kan. Lebihkan daripada yang biasa. Sebab yelah, yang macam aku cakap dekat video sebelum ni, yang maybe penjenayah tu menggunakan kaedah pukau kan. So kalau dia menggunakan kaedah pukau, dia dah guna ahli sihir pula. Dia dah gunakan ilmu sihir. So kalau dia dah gunakan ilmu sihir, so cara yang terbaik adalah kita lindungi diri kita sendirilah kan, iaitu mengharapkan perlindungan daripada Allah SWT. Lebih kurang macam tu. Kita serahkan je lah dekat Allah SWT kan. Kita usaha apa yang termampu, ganti kunci, lebih peka akan keadaan dan sebagainya. Tapi at the end of the day, semua yang berlaku adalah kehendak Allah SWT. Kita minta je lah perlindungan daripadanya.
So pelajaran dia yang aku dapat adalah yes, rasa takut tu normal selepas kejadian seperti itu berlaku. Tapi apa yang penting kita protect family kita lah kan. Kita buat semampu yang mungkin. Soal dia nak datang balik ke, maksudnya penjenayah tu mungkin akan datang balik ke, whatsoever ke, tu nanti belakang cerita. Yang penting kita dah buat semampu kita lah kan. Dan memang ambil masa jugalah nak healing tu. Sampai sekarang pun aku masih ada sikit-sikit rasa takut tu kan. Apa yang penting adalah korang jangan simpan rasa tu sorang-sorang lah. Kalau korang selesa boleh bercerita dengan family lah kan. Kalau tak pun korang boleh bercerita dekat kawan-kawan supaya perasaan korang tu tenang sikit lah. Macam tu kalau aku lepas kejadian tu aku terus text kawan-kawan yang terdekat aku kan. So dia pun buat aku tenang juga at the same time. So yes, that's what happened. Kalau korang mengalami hal yang sama macam aku, korang boleh komen dekat bawah lah tau. InsyaAllah I balas satu-satu, okay? Dan kalau korang ada cadangan untuk video next nak buat apa, korang boleh suggestkan dekat komen juga dekat bawah. Jangan lupa like, share video ni tau. So yeah, that's all for today. Aku saja je nak share apa yang aku rasa beberapa minggu kebelakangan ini. So thank you guys for watching this video. I hope this video helps you guys in a certain way. I don't know, but yeah, anyway. So thank you guys for watching this video. I'll see you guys in my next video tau. Bye bye.